dan salam sejahtera. Kami daripada SMK Bukit Tinggi Kelang akan mempersembahkan jenis-jenis ikatan mengikut syarat pertandingan. Saya akan menunjukkan cara membuat ikatan manok. Mula-mula tali dililit ke buluh. Seterusnya, satu gelung dibentuk dan dimasukkan mengikut teknik ikatan manok. Akhir sekali, tali diketatkan sehingga kemas. Kegunaan ikatan manok ialah ikatan permulaan atau penamat dalam kebanyakan ikatan. Saya serahkan kepada peserta kedua. Seterusnya, ikatan silap. Pertama, lilit tali pada buluh dan samakan panjang tali. Kemudian, silangkan tali dan ambil bahagian kanan tali, lilitkan. Seterusnya, masukkan tali ke dalam persilangan tali. Akhir sekali, tarik tali. Kukuhkan dan kemaskan ikatan. Kegunaan ikatan silang berfungsi untuk mengikat dua batang buluh yang bersilang. Ikatan ini boleh banyak digunakan dalam pembinaan gadget perkhemahan, contohnya seperti rak, kerusi, meja dan menara. Seterusnya, saya serahkan kepada peserta ketiga. Seterusnya, saya akan menunjukkan cara membuat ikatan lilit dua simpul. Tali dililit pada batang kayu sebanyak 2 kali. Kemudian, membuat 2 simpulan secara berterusan. Akhir sekali, tali diketatkan hingga ikatan berlilit. Ikatan ini sering digunakan untuk mengikat tali kemah, hamparan dan pelbagai peralatan gadget perkhemahan kerana ia mudah dibuat dan mudah dipilih. Seterusnya, saya serahkan pada peserta kedua. Akhir sekali, saya akan menunjukkan cara ikatan lilit balak. Pertama, tali dililitkan pada batang kayu. Kemudian, beberapa lilitan mengelilingi batang kayu. Akhir sekali, tali diketatkan sehingga mencengkam batang kayu dengan kuku. Kegunaan lilitan ikatan lilit balak ini ialah untuk menarik, mengangkat, menarik atau menyeret batang balak dan objek yang berbentuk silinder. Ikatan ini juga mudah dileraikan. Sekian dari kami. Terima kasih.